Lagi pula di dalam bulan Zulhijjah bukan sekadar tahlil, zikir yang kita kena baca. Tetapi salah satu lagi ibadat sunat yang muakkad, sunat yang molek bagi kita amalkan 41 sampai 40 di dalam bulan Zulhijjah lagi, iaitu apa? Iaitu kita kena amalkan dengan berpuasa sunat. Kena puasa puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat ni kita puasa ambil yang 1 sampai 4 mile. Puasa ni 1 sampai mile. Sebab hari raya hari yang ke-10 tu hari puasa Hari raya tak boleh puasa. Rajin tara mana pun tak dibenar puasa. Kita orang puasa 100 hari nak puasa lagi puasa sedap dengan puasa, puasa beat dengan puasa tak boleh. Hari raya tak boleh puasa. Kalau kita puasa ni sunat mila hari sajalah. 1 sampai mila. Tapi nak royak kata kelebihan. Kelebihan puasa ni macam-macam. Allah Ta'ala nak beri ganjaran pahala kepada kita kerana gibetelelah di dalam agama kita ni 1 sampai 10 di dalam bulan Zulhijjah bersama dengan hari besar-besar saja. Bersama dengan hari lebih-lebih saja. 1/41 bulan Zulhijjah hari Tuhan apung dosa Nabi Adam. Hari Tuhan apung dosa Nabi Adam. Tuhan apung dosa besar Nabi Adam. Dosa Nabi Adam makan buah keldi tu. 41 bulan Zulhijjah ya apung. 42 hari Tuhan lepas Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Hari yang tiga hari Tuhan makan doa Nabi Zakaria. Hari besar-besar saja. Tak ada hari lelaki-lelaki. 1 sampai 10 dalam bulan Zulhijjah. Sebab tu patut kita saat itu pakai amal dengan berpuasa pada 41 sampai 49 di dalam bulan Zulhijjah. Sebab hari besar-besar saja. Kelebihan besar-besar. Kelebihan macam-macam.